Vladimir Putin baru sahaja dimalukan di depan beliau sendiri di dalam Kremlin. Dalam satu mesyuarat yang belum pernah berlaku sebelum ini, pemimpin salah satu sekutu tertua Rusia baru sahaja memandang diktator itu tepat ke mata dan secara kejam mengejek kehancuran total demokrasi Rusia. Tetapi penghinaan itu hanyalah permulaan. Marah kerana Putin sepenuhnya meninggalkan Armenia semasa pencerobohan yang kejam hanya untuk menyelamatkan mesin perangnya yang sedang gagal, Armenia kini secara terbuka memutuskan pakatan mereka dan beralih terus kepada EU dan Amerika Syarikat. Versi NATO oleh Kremlin telah rasmi runtuh dan Putin tiada siapa untuk dipersalahkan kecuali dirinya sendiri. Berikut adalah butiran lanjut. Semalam, Putin menjemput Perdana Menteri Armenia ke Moskow untuk memperbaiki hubungan selepas Rusia mengkhianati Armenia. Tetapi, keadaan tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh Putin. Perdana Menteri Armenia telah mengejek Putin di depan beliau sendiri. Dia mengejek beliau tentang media sosial yang diharamkan di dalam Rusia dan demokrasi yang semakin hilang. Dengar sendiri apa yang berlaku. Bagi pihak kami, bagi proses politik domestik kami, anda tahu, Armenia adalah sebuah negara demokratik, pihak demokratik, dan kami hampir sentiasa mempunyai proses politik. Dan ini sudah menjadi perkara biasa bagi kami. perkara biasa. Dan sebenarnya, 2 kali setahun kami ada pilihan raya. Pilihan raya Majlis Perbandaran. Ia juga sangat dipolitikkan kerana hasil daripada pembaharuan politik kami, orang ramai mengundi untuk atau menentang parti-parti politik. Orang ramai mengundi untuk atau menentang parti-parti politik. Maksud saya, kita ada sebilangan warga negara, bukanlah ramai sangat, yang berpendapat bahawa terdapat terlalu banyak demokrasi di Armenia. Tetapi ini adalah soal prinsip bagi kami. Terdapat banyak negara demokrasi, tetapi ini adalah persoalan asas bagi Media sosial kami, sebagai contoh, adalah 100% percuma. Tiada sebarang sekatan langsung. Dan ramai warga negara berpendapat bahawa ini terlalu berlebihan. mereka fikir bahawa sekarang Sebab topik ini dibangkitkan adalah kerana Putin menyalahkan Armenia kerana tidak demokratik. Sekarang, Putin bukanlah seorang pelawak. Jadi saya rasa dia benar-benar serius tentang tuduhan ini. Jadi mari kita lihat apa yang dia maksudkan. Anda lihat, tahun lepas, Armenia telah memenjarakan seorang jutawan pro-Rusia. Putin mendakwa bahawa dia dipenjarakan hanya kerana menyokong Rusia. Sedangkan sebenarnya, kisah sebenar jauh lebih rumit. Anda lihat, menurut kerajaan Armenia, Rusia menggunakan jutawan ini untuk melancarkan rampasan kuasa terhadap kerajaan Armenia terhadap Perdana Menteri mereka yang sedang duduk betul-betul di hadapan Putin. Dan itulah sebabnya lelaki ini dipenjarakan. Sudah tentu, Putin tidak akan mengaku semua ini di hadapan kamera. Tetapi memang agak lucu melihat dia memberi ceramah kepada orang lain tentang demokrasi, sedangkan dia sendiri telah berkuasa selama 26 tahun sekarang. Jadi saya rasa Putin memang tidak ada orang lain untuk dipersalahkan selain dirinya sendiri apabila dia mengundang penghinaan ini. Tapi sebenarnya, ini bukan pun masalah terbesar Putin daripada pertemuan itu. Salah satu projek kesayangan Putin ialah membina satu pakatan setaraf NATO di negara-negara Kesatuan Soviet, jadi negara-negara bekas Kesatuan Soviet saya rasa. Dan Armenia adalah sebahagian daripada organisasi itu. Ia dipanggil CSTO, iaitu Organisasi Perjanjian Keselamatan Kolektif. Tetapi sekarang nampaknya Armenia sedar bahawa Rusia bukanlah rakan keselamatan yang boleh anda harapkan. Dengar sahaja apa yang dikatakan oleh Presiden Armenia tentang organisasi ini di hadapan Putin sendiri sebenarnya. Dengar. Apabila kami mengiktiraf Karabakh sebagai sebahagian daripada Pada masa itu, kami mengiktiraf Karabakh sebagai sebahagian daripada Azerbaijan. Tetapi kami berbuat demikian hanya selepas kepimpinan tertinggi Persekutuan Rusia bercakap mengenainya secara terbuka sebanyak 2 kali. Dan anda ingat, kita telah bercakap tentang perkara ini banyak kali. Kami juga tidak pernah menyembunyikan masalah kami dengan CSTO. Kami menghadapi situasi yang sukar pada tahun 2022. Dan pada pendapat saya, mekanisme CSTO sepatutnya berfungsi, tetapi ia tidak berfungsi. Dan ini sudah tentu membawa kepada situasi yang kita hadapi dalam hubungan kita dengan CSTO. Kami pada masa ini
tidak mengambil bahagian dalam aktiviti Pertubuhan Perjanjian Keselamatan Kolektif, CSTO. Kerana atas satu sebab yang mudah, kami masih belum dapat menjelaskan kepada rakyat kami, warga negara kami, mengapa CSTO tidak bertindak balas dan tidak bertindak balas walaupun terdapat kewajipan di bawah Pertubuhan Perjanjian Keselamatan Kolektif, CSTO. Согласно договору об Организации о коллективной безопасности. Sekarang, sebelum saya memberikan anda lebih banyak konteks tentang bagaimana Putin mengkhianati Armenia, hanya satu peringatan ringkas untuk tekan butang suka dan langgan di bawah. Ia benar-benar sangat membantu kami. Jadi, mari kita mulakan dari awal. CSTO ialah jawapan Rusia kepada NATO. Janjinya sangat serupa. Serangan terhadap satu ahli dianggap serangan terhadap semua. Jadi hampir sama seperti NATO. Tetapi, lihatlah ahli-ahli organisasi ini. Rusia berada di atas sekali. Kemudian kita ada Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Tajikistan. Sekarang, saya bukan ingin kurang ajar kepada mana-mana negara ini. Tetapi nampaknya, senarai ahli ini tidak setanding dengan senarai ahli NATO. Namun begitu, CSTO telah ditubuhkan pada tahun 2003, tetapi ia sebenarnya tidak begitu aktif sehingga tahun 2022. Pengerahan pertama berlaku di Kazakhstan pada Januari 2022. Protes besar-besaran tercetus di negara itu akibat harga bahan api dan protes ini menjadi ganas. Inilah ketika CSTO diaktifkan, tentera Rusia dikerahkan dan keamanan dipulihkan dengan cepat. Ia sebenarnya berjaya, tetapi hanya untuk kira-kira 7 bulan sahaja. Anda lihat, pada September 2022, CSTO diaktifkan sekali lagi, kali ini oleh Armenia. Azerbaijan telah menyerang wilayah ini yang telah menjadi sangat-sangat dipertikaikan selama 30 tahun yang lalu. Ini adalah wilayah Nagorno-Karabakh. Sekarang, kita tidak akan masuk ke dalam kerumitan isu ini. Tetapi, perkara yang perlu kita ambil berat untuk video ini ialah Armenia adalah ahli kepada organisasi ini, CSTO. Dan itu bermakna, jika Azerbaijan menyerang wilayah yang dianggap milik Armenia, Rusia dan CSTO perlu tampil dan membantu Armenia. Lagipun, inilah janji utama CSTO, sama seperti NATO yang mempunyai Artikel 5. Tetapi malangnya, jika anda semua ingat, pada Februari 2022, Putin telah melancarkan operasi ketenteraan khas 3 hari ini. Dan menjelang September, 3 hari itu masih berterusan. Jadi Rusia memang tidak mempunyai kapasiti untuk campur tangan bagi melindungi Armenia. Jadi, apabila CSTO diaktifkan, Rusia pada dasarnya berkata tidak. Dan bagi Armenia, ini adalah satu pengkhianatan yang sangat besar. Sekarang, sudah tentu, Rusia juga mempunyai sebab lain untuk tidak menentang Azerbaijan. Anda lihat, Azerbaijan disokong oleh Turki, sebuah kuasa tentera yang sangat kuat. Dan selain itu, Rusia mempunyai banyak kepentingan penjagaan di Azerbaijan. Jadi, Putin memang tidak mahu terlibat. Tetapi malangnya bagi beliau, ini secara literal bermakna kematian projek beliau, iaitu CSTO. Kerana fikirkan, apa yang anda semua akan lakukan jika seseorang menjanjikan segala-galanya tetapi tidak menunaikan janji apabila anda paling memerlukan mereka? Armenia bertindak seperti yang anda jangkakan. Mereka pada dasarnya menarik diri daripada CSTO. Mereka sedar bahawa Rusia bukan sekutu yang boleh dipercayai, jadi mereka mula memberi tumpuan kepada usaha merapatkan hubungan dengan Barat, iaitu mendekatkan diri dengan EU dan Amerika Syarikat. Sudah tentu, Putin tidak gembira tentang perkara ini. Tetapi, beliau tidak boleh secara terbuka memberitahu sesebuah negara bahawa mereka tidak boleh menyertai EU. Ia bukan seperti organisasi ketenteraan seperti NATO. Ia adalah sebuah organisasi ekonomi. Jadi beliau mencipta alasan unik mengapa tindakan Armenia itu salah. Dengar sendiri. Dan kita lihat ada perbincangan sedang berlangsung di Armenia tentang membangunkan hubungan dengan Kesatuan Eropah. Kami tiada masalah langsung dengan perkara itu. Kami faham bahawa setiap negara berusaha untuk memaksimumkan kelebihannya. Sejujurnya, izinkan saya nyatakan terlebih dahulu. Tetapi ini mesti ditetapkan terlebih dahulu bahawa berada dalam kesatuan kastam dengan Kesatuan Eropah dan Eurosec pada masa yang sama adalah mustahil. Ia mustahil mengikut definisi dan ia sebenarnya semata-mata berkaitan ekonomi.
kerana ada perkara yang memerlukan bertahun-tahun kerjasama dan usaha bersama. Perbezaan dalam menilai kumpulan komoditi tertentu, pengawasan sanitari dan sebagainya. Rusia dan Kesatuan Eropah mempunyai keperluan dan piawaian sanitari yang sangat berbeza. Berbagai perkara lain yang menjadikannya mustahil. Dia pada dasarnya berkata, "Hey, anda boleh menyertai EU, tetapi anda tidak boleh terus berdagang dengan Rusia jika anda berbuat demikian." Sekarang, bukan sahaja EU yang semakin didekati Armenia, Amerika Syarikat telah menjadi sangat terlibat bukan sahaja di Armenia, tetapi juga di seluruh Kaukasus. Malah, tahun lepas, Amerika Syarikat sebenarnya telah menjadi orang tengah dalam perjanjian damai antara Armenia dan Azerbaijan. Ini adalah sesuatu yang Rusia tidak dapat capai atau tidak mahu capai dalam 3 dekad yang lalu. Mungkin Rusia mendapat manfaat daripada konflik beku, tetapi Amerika Syarikat berjaya menyelesaikannya hanya dalam satu mesyuarat. Lihatlah. Presiden Amerika Syarikat, Presiden Republik Azerbaijan dan Perdana Menteri Republik Armenia kini akan menandatangani deklarasi bersama mengenai hasil sidang kemuncak laluan Trump untuk keamanan dan kemakmuran antarabangsa. Mereka akan menandatangani 3 salinan dalam bahasa Inggeris. Presiden Amerika Syarikat menandatangani sebagai saksi kepada Presiden Republik Azerbaijan dan Perdana Menteri Republik Armenia yang mengesahkan komitmen mereka ke arah keamanan, kestabilan dan kemakmuran. Kami dengan hormat meminta semua tetamu untuk kekal duduk semasa penandatanganan dokumen-dokumen tersebut. Sekarang, Rusia sangat marah tentang perkara ini dan bukan hanya orang rawak di internet atau orang yang bercakap tentang politik sahaja yang marah. Kami juga mempunyai bekas pegawai pertahanan Rusia yang secara terbuka mengadu. Seperti dalam klip seterusnya, kita ada Shoigu yang dahulunya merupakan Menteri Pertahanan untuk Rusia, tetapi sehingga kini dia sangat rapat dengan Putin. Dia adalah sebahagian daripada kelompok politik tersebut. Dia berkhidmat dalam Majlis Keselamatan Rusia yang merupakan badan tertinggi di Rusia, badan politik di Rusia yang menjaga keselamatan negara. Dan dia begitu tidak berpuas hati dengan perjanjian damai ini sehingga dia tidak mahu memberi kredit kepada Amerika Syarikat atasnya. Dia berkata ini hanyalah Barat campur tangan dalam urusan Rusia dan cuba menyingkirkan Rusia dari Kaukasus. Dengar sendiri. Pada pendapat saya, Rusia yang membantu menyelesaikan hubungan antara Azerbaijan dan Armenia. Rusia adalah faktor penentu dalam kestabilan seluruh Kaukasus Selatan. Jika kita melihat sejarah perkembangan hubungan, hampir tiada konflik antara Azerbaijan dan Armenia di bawah naungan Rusia. Dan semua konflik yang timbul telah diselesaikan dengan cepat dengan bantuan Rusia. Melangnya, percubaan oleh beberapa negara barat untuk campur tangan dalam penyelesaian hubungan Armenia-Azerbaijan. Dan ini adalah percubaan untuk menyingkirkan Rusia dari Kaukasus Selatan, tidak membawa sebarang manfaat. Sebaliknya, mereka menambah ketegangan, kerumitan, dan kekaburan. Bagi Putin, ini bukanlah sesuatu yang baru. Dia sudah mulai terbiasa kehilangan sekutu sejak dia melancarkan operasi ketenteraan khas 3 hari. Dia kehilangan Syria, dia kehilangan Venezuela, dia mungkin akan kehilangan Iran dan kini nampaknya dia juga sedang kehilangan negara-negara bekas Soviet.